Okay? Alright? So, now, Ustaz kan tanya, kita ni sudah pada 9-10 minit, kan 9-10 minit, adakah habis kita mau cuba huruf lain? Kita ni kan praktikalkan formula tepat ni. Siapa mau? Boleh, mau. Okay Lagi. Saya mau ada 10 mau. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jom kita ni jalan, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang ada membagi komen, insyaAllah. So far, habis kita siok ke siok belajar ni? Cuba habis kita komen siok. Siok. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah ilmu, Masya Allah. Siok. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Semua tu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua, insyaAllah. Alright, jom kita ni teruskan. Okay, kita ni kan praktikalkan balik seluruh formula tepat ni. First and foremost, kita ni kan belajar ni dalam ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kita ni kan mau belajar Ain di sini. Again, tuan-tuan dan perempuan, saya faham ada mungkin yang kalau satu-satu macam ni, ia dapat recognize. Ia dapat recognize huruf itu. Dapat dia camkan. Ini huruf Ain. Tapi sudah bersambung macam ni, ada rasa susah. Mungkin minda semua di sini. Tapi saya tahu ada beberapa pelajar yang ada masalah ni. Okay, so insyaAllah ini Ustaz persenangkan kita ni. Itu topik lain gitu. InsyaAllah macam mana kan mengenalkan huruf-huruf ni. Okay, tapi Ustaz kan mau tahu saja siapa yang ada siapa yang rasanya okay sudah dengan mengidentify ataupun recognize huruf ni. Kalau okay, cuba komen okay. Yang Indah jawab itu mungkin Indah okay. Cuba komen okay. Kalau sudah kalau okay lah sudah. It's okay. Ustaz Indah mau macam kita ni melihatkan kelemahan kita ni dalam kelas tadi Indah. Tadi sama-sama belajar. Kita ni Ustaz mau tahu saja. Adakah Ustaz perlu mendalami perkara itu? Okay, yang lain okay. Tahu ni huruf Ain InsyaAllah. Boleh komen okay. Terima kasih Puan Noria, Puan Rashida, Puan Liza, Samsung, Sarina. Okay. Semua orang kata okay. InsyaAllah. Tadi teruskan. Okay. T yang pertama, kita ni tentukan huruf dulu. E, kita ni eksplorasi makhraj. Lagi sekali, Ain adalah di sini. Kerongkongan. Di sini. InsyaAllah, ini kita ni basarkan. Kerongkong, Ain. Ain. Di tengah-tengah juga. Sama juga. Di tengah-tengah. Macam ha di sana. Okay, so kita ni praktikalkan dengan sukun. Kita ni tambah hamzah di sini, alif, baris atas, and then kemudian ain. Dan kemudian kita ni matikan. Terasa kita macam di tengah-tengah kerongkongan kita ni. Berbanding dengan patutnya lebih daripada pangkal kerongkongan kita ni. Okey, dapat rasa sudah perbezaan antara hamzah dengan ain. Kita ni buat hamzah dulu sama-sama. 3, 2, 1. Dengan kita ni buat ain sama-sama. 3, 2, 1. Dapat berbeza? Dapat perbezaannya? InsyaAllah. Ada. Masya Allah. Kalau ada, cuba komen ada. Macam menekan. Betul. Macam tercangak. Saya buat di sini macam tercangak. Okey.